Ryanair. Oh, I hate font dia. Ni rasa macam very 90s punya logo. Tapi colour okay, saya suka. Colour nice. I don't like the colour. Yeah. For me, dia colour tu okay masuk, tapi dia macam terlalu boring. Dia macam 90s. Dia punya design teruk. Changing. Serius lah. Nah, tapi logo Ryanair tu sendiri, Yeah. oh my god, dia macam should they put space between Ryan dengan Air? Wah, I hate the logo, the font. Oh my god. No, the font macam Impact oh. Yes, Impact. Yang atas tu kan. Ryanair ni pun macam seolah, I'm not sure, macam Arial all capital. I don't know, macam Batik dan Firefly dan Scoot tu macam tak okay. Rupanya ada lagi yang tak okay lah. betul. Bagi saya colour combination betul. dia je yang just nice, yang kita boleh pergi jauh lah. Combination colour yang okay. Design wise lah. Tu Itulah dua kot. Oh, menarik kan colour hijau ni kan. Ni menarik. Kadang-kadang bila kita nak murah, just a simple text. Kalau saya diberi pilihan untuk buat low cost airline, saya akan buat direction macam ni. Clean, dia tak mestinya buruk. Simple tu membuatkan dia nampak a cheaper option. Walaupun dia tak guna approach macam AirAsia, dia go all red, garang, very vibrant, loud semua kan. Betul. Tapi kalau kita tengok sini, colour hijau accent tu dia just nice tau. Dia macam and unique. Warna unik. Kalau tengok logo lama dengan logo baru dia tu, nampak lah. macam very nice refresh lah. Tapi sebabkan font ni symmetrically tu sesuai, dia nampak kemas je. Perbezaan B dengan A tu sama. Dia like design element sikit lah. Sebab kita tengok kat kapal tu, dia dah tulis Air Baltic besar-besar. Dekat belakang ekor kapal tu dia tulis balik Baltic. Tak sure what's the reason. Patutnya dia come out dengan secondary logo ke pattern icon ke, pattern betul lah. I like dia punya uniform dia, baju colour gelap tu dengan scarf hijau, colour hijau green, good accent tau. Jadi very memorable, macam nice lah. You feel fresh lah. Sometimes you don't have to be bombastic in design. You just need to have something it works. Betul, tak ada nampak macam over ni kan, nak macam batik akan ada corak-corak. Dia macam Mungkin kalau kita culture Asia, kita rasa kita tak boleh terima kot begitu. Okay Tu lah. simple. Saya bagi rating tinggi juga walaupun dia simple. Agak pelik orang kata, bagi ni 8. I don't care. I I think 8. 8. Saya bagi 8.